Ya Allah, banyaknya duit. Nak ambil duit tu ke? Try lah ambil. Kalau rasa nak makan duit haram, try ambil. Jangan buat mak macam ni, Dan. Mak cuma nak pinjam sikit je. Nak beli barang-barang, nak buka puasa, nak. Mesti mak rasa duit semua ni jatuh dari langit kan? Sebab tu lah mak senang je minta duit. Cubalah mak kerja-kerja senang tak dapat duit banyak macam ni. Syah. Makcik, kenapa sampai jadi macam ni? Makcik okey je. Makcik tak apa-apa. Ni kena berdui bersepah ni, makcik.